Kita main kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun, tulis ke, sedia laporan, apa sahaja. Semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang. Tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni. Uwais Al-Qarni. Hidup waktu Nabi hidup. Cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah, sampai Nabi wafat tak jumpa Nabi, sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais, Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali.